Seterusnya, pada 5 Disember 2023 ini bakal berlangsungnya Simposium Penyelidikan MAINS 2023. Dan tentang apa kita akan berkata tamu istimewa. Kita persilakan Tuan Muhyiddin Abu Bakar, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Perancangan dan Pendidikan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, bersama dengan Dr. Hussein Azimi Abdullah Taidi, Pensyarah Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terangan dari nilai tadi semua okey Alhamdulillah. Okey, bakal berlangsung pada 5 Disember ini. Mukadimahnya, objektif dan juga apa signifikan penganjuran simposium kali ini? Okey, Syafiqah. Untuk makluman semua penonton lah, selamat pagi Malaysia pada pagi ini. Tujuan penganjuran simposium pada kali ini adalah bertujuan untuk menunjukkan manifestasi pihak MAINS yang mana kita nak bagi tahu kepada seluruh masyarakat Islam, khususnya masyarakat Negeri Sembilan, peningkatan untuk kualiti pengurusan perkhidmatan MAINS ni adalah dijalankan berdasarkan penyelidikan. Ya, dan juga objektif kita melaksanakan simposium ini, ya, ada beberapa objektif yang kita gariskan. Antaranya adalah untuk kita mempamerkan kesungguhan MAINS ya, dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan, dan seterusnya kita hendak bagi tahu peranan penyelidikan ya, dalam menjadi pemacu kepada kecekapan perkhidmatan MAINS ya, dalam menyampaikan perkhidmatan pengurusan hal ehwal Islam kepada seluruh masyarakat Islam, khususnya yang berada di Negeri Sembilan. Dan juga salah satu yang penting lagi adalah sewaktu simposium itulah kita mendapatkan pandangan dan bertukar-tukar pendapat di kalangan penyelidik yang ada dan seluruh pemain-pemain industri, khususnya Majlis Agama Islam negeri-negeri yang lain, ya, untuk kita berbincang, bertukar pendapat dan kita dapat memacu transformasi perkhidmatan yang ditawarkan oleh MAIN, antaranya zakat, wakaf, pengurusan mal, yakni harta orang Islam, dan juga kaunseling, perkhidmatan kaunseling yang ditawarkan oleh MAIN supaya lebih baik dan positiflah dari masa ke semasa. Baik, intisarinya sebenarnya adalah untuk kita memberdayakan penyelidikan sebenarnya. Ya, betul. Dan kalau kita nak beralih kepada USIM sendiri, apa antara tanggungjawab dan juga peranan USIM? Doktor boleh kongsikan juga, dan yuran adakah akan dikenakan kepada peserta yang terlibat nanti? Terima kasih Irfan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti kebiasaan simposium ataupun persidangan yang bersifat akademik, elemen kertas kerja ataupun artikel ni dia memainkan peranan yang penting lah. Jadi USIM sebagai sebuah institusi pengajian tinggi berperanan untuk menguruskan kertas kerja. Peranan itu termasuklah proses untuk kita membuat panggilan kertas kerja, mengumpulkan abstrak kertas kerja, kemudian mendapatkan kertas kerja ataupun artikel penuh, dan kita nilai dan saring artikel yang baik yang berkaitan dengan skop dan juga tema simposium MAINS. Kemudian kita juga akan usahakan untuk terbitkan artikel ataupun kertas kerja yang dikumpul dalam prosiding MAINS. Berkaitan dengan yuran, kita insya-Allah bercadang untuk kenakan yuran simposium sebanyak RM200 kepada peserta yang membentangkan kertas kerja. Bagi peserta yang hadir sekadar untuk mendengar kan, ataupun dia nak dapatkan materials untuk kertas kerja ni, dia boleh hadir dan dengar, dan yuran akan dikenakan sebanyak RM150. Saya kira yuran-yuran yang kita kenakan ni agak berbaloi dan berpatutan lah berbanding dengan konferensi akademik yang lain, kerana yuran ini dia termasuk makan, minum dan juga penerbitan kertas kerja. Okey, sepanjang 5 Disember 2023 nanti, bagaimana dengan pengisiannya? Okey, pengisian yang kita tawarkan nanti kepada seluruh pembentang dan peserta yang hadir untuk program pada 5 Disember antaranya adalah ucap tamu yang akan disampaikan sendiri oleh pengurusi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, yakni Datuk Seri Dr. Abdul Aziz bin Sheikh Abdul Kadir, berkaitan dengan bertajuk penyelidikan memacu transformasi kecemerlangan perkhidmatan MAINS. Dan yang kedua adalah kita adakan juga aktiviti forum
ya, yang mana akan panelnya akan dilibatkan oleh setiausaha Majlis Agama Islam negeri-negeri ya, yang akan berbincang berkaitan dengan pengurusan hal ehwal Islam Majlis Agama Islam negeri-negeri. Yang ketiga, kita ada pembentangan hasil-hasil kajian penyelidikan yang telah ditawarkan oleh MAINS, dikerankan oleh MAINS kepada penyelidik-penyelidik kita. Dan yang terakhir akan ada sesi pembentangan selarilah sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Dr. Hussein sebentar tadi, ya, kertas-kertas kerja yang akan kita kumpulkan dan yang berkualiti kita akan bentangkan dalam pembentangan selari semasa simposium pada 5 Disember nantilah. Okey, Doktor, kalau tadi dinyatakan untuk iuran RM200 itu ialah untuk pembentang penyelidik. Kalau untuk mereka yang nak menyertai simposium ini bagaimana? Okey, untuk yang nak sertai simposium sekadar nak mendengar, kita kenakan yuran sebanyak RM150 lah. Ya. Beza RM50 lah ya. RM150. Jadi kalau RM150 itu untuk menyertai simposium. Kalau nak bentangkan RM200. Okey, kepada Dr. Hussein sendiri siapakah dan golongan manakah yang menjadi sasaran kepada simposium penyelidikan kali ini? Untuk simposium penyelidikan MAINS kali ini kita sasarkan peserta dari 3 golongan lah. Yang pertama adalah pengamal dan juga pemain industri yang terdiri daripada Majlis Agama Islam Negeri, Jabatan Agama Islam Negeri, institusi-institusi yang menguruskan zakat, wakaf dan juga mal. Begitu juga termasuklah institusi-institusi yang berkaitan dengan perkhidmatan kaunseling. Okey. Kategori yang kedua adalah dari kalangan akademik dan juga pengkaji, pensyarah-pensyarah universiti, penyelidik yang berminat untuk berkongsi hasil kajian mereka, idea-idea dan buah fikiran kita amat alu-alukan. Golongan yang ketiga kita sasarkan kepada individu ataupun orang perseorangan lah yang berminat untuk membentangkan buah fikiran jika ada, ataupun dia datang just nak hadir, nak luaskan networking dia, just nak dapatkan material simposium, proceeding. Jadi kita alu-alukan. Mungkin orang ramai yang sedang menyaksikan Selamat Pagi Malaysia ini berminat untuk membentangkan hasil penyelidikan mereka atau kertas kerja. Apa di antara tajuk ataupun topik yang menjadi tumpuan untuk kali ini? Topik yang menjadi tumpuan untuk simposium pada kali ini khususnya berkaitan dengan perkhidmatan zakat, termasuk dengan kutipan zakat, agihan zakat, asnaf, ya, pengurusan kepada asnaf itu sendiri. Yang kedua adalah berkaitan dengan wakaf, kutipan wakaf, agihan wakaf ataupun produk-produk wakaf kontemporari yang boleh dicadangkan kepada pihak MAINS. Ya. Dan juga yang ketiga berkaitan dengan pengurusan harta orang Islam. Pengurusan harta orang Islam ni ada banyak untuk makluman Syafiqah. Faraidnya, wasiat, luqata, harta yang kita jumpai, kan, dan pelbagai lagi bentuk pengurusan harta orang Islam lah. Yang itu juga kita laksanakan di MAINS dan mungkin ada idea-idea daripada penyelidik ataupun artikel yang memang sememangnya berkualiti untuk membantu meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan pihak MAINS, itu juga boleh diketengahkan. Dan yang terakhir, kami di MAINS agak unik kerana kita menyediakan perkhidmatan kaunseling. Ya, dan kaunseling ini percuma dan tidak terhad kepada umat Islam sahaja. Jadi kalau ada kajian-kajian yang menarik yang mana boleh di-apply, boleh kami absorb untuk laksanakan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan kaunseling, itu juga kita cadangkan untuk terlibat samalah dalam simposium kali ini. Nampaknya ramai jurusan makin tertarik nak terlibat sama kan. Medium ni bagaimana? Kita nak terlibat macam mana ni sebenarnya, Doktor? Bagaimana pendaftaran dia? Okey, untuk pendaftaran kita ada beberapa kaedah. Yang pertama, boleh hantar kertas kerja di laman web pni.usim@gmail.com. Dan yang kedua, boleh berhubung sendiri di talian 010-805-1714. Ini telefonnya 010 ini, dan juga itulah email yang tertera di kaca TV. Sedikit harapan daripada pihak MAINS dan juga USIM. Okey, harapan kami di pihak MAINS, kami mengharapkan oleh kerana simposium ini adalah julung-julung kali diadakan oleh pihak MAINS. Jadi kita mengharapkan agar simposium kali ini mencapai objektif dan matlamat lah. Yakni kita dapat
dapat menghimpunkan pembentang-pembentang, penyelidik-penyelidik dan ada artikel-artikel yang berkualiti yang mana akhirnya nanti boleh kita laksanakan untuk menambah baik kualiti perkhidmatan MAINS, dan kita pun berharap agar kerjasama dengan pihak USIM, kali ini kita bekerjasama dengan pihak USIM ni boleh diteruskan lagi dari masa ke semasa lah, insyaAllah. Datuk Husin, kata-kata akhir. Wakil USIM. Kita juga di USIM berkongsi aspirasi dan harapan yang samalah dengan pihak MAINS. Kita harapkan, saya percaya ramai pengkaji di luar sana yang ada hasil-hasil kajian, penulisan, penyelidikan yang berkaitan dengan pengurusan zakat, wakaf, pengurusan kehartaan dan juga kaunseling. Banyak hasil-hasil kajian dan kita alu-alukan untuk dibentangkan, untuk dikongsi supaya dapat dimanfaatkan kepada ummah dan juga kepada masyarakat secara keseluruhannya.